Cantik juga si Aira menari ni. Lawa pula dia ni. Dia tu pandai menari, pandai menyanyi. Aku tengok dia macam baik. Alamak, kenapa aku fikir macam dia ni? Tak boleh. Apa ni Amir? Kenapa kau fikir pasal dia ni? Aduh. Bestnya dapat menari zapin dengan korang. Aku rasa dah cukup gembira bersama dengan korang. Tapi kalau boleh, kita nak buat latihan baru ke? Boleh juga tu. Tapi kita kena rehatkan masa dulu. Tak perlu panjang-panjang. Nanti pengsan pula. Betul kata si Hana. Dia ni perlukan berehat dulu korang. Jadi kita boleh buat esok pula. Ya, aku setuju dengan kau, Ring. Betul korang. Lagipun kita dah penat hari ni. Jom kita masuk tidur. Kau lapar ke, Mika? Yelah, aku lapar sebenarnya. Alamak, aku dah lama pergi ke sekolah. Aku kena cepat siap-siap. Dah siap. Amboi, cepat bersiap. Tak adalah. Jom semua kita pergi ke sekolah. Hello Pak Su, how's your today? Hello, my dear. Ya, Alhamdulillah. Pak Su hari ni semangat bekerja hari ni. Lagipun, Pakcik dah bekerja sebagai pengawal keselamatan sekolah di sini. Ya, betul. Okey. Belajar rajin-rajin ya. Baik. Hei, budak. Lepas ni, janganlah rajin-rajin sangat nak pergi ke sekolah. Masuk cepat. Tak ku lupa peristiwa bintang malam bercahaya. Kau dan aku beromansa, bertukaran kata cinta, berbicara perasaan. Kau di dalam dekapanku. Mengapa sekarang kau menyesal? Hatiku rasa semuanya benar. Genggam tanganku, ucapkan sayang. Bidadariku, bagiku kau yang paling sempurna, bagai Piramli dengan Saluma. Salahkah jika kita mencoba? Lepaskanlah Amboi, kau Amir. Tengok si Aira ke? Tak adalah. Kau tak pernah tahu ke si Aira tu penari zapin? Ada, tapi aku tengok video dia je. Alahai, dia tu penari zapin dari kumpulan yang dikenali sebagai Silenza. Silenza? Siapa ketua dia orang? Si Aira lah, dia kan ketua kumpulan Silenza. Oh. Hai.
Hai. Oh, hai. Nah, saya pinjam buku matematik awak hari tu. Tak ku lupa peristiwa, bintang malam bercahaya, kau dan aku beromansa, bertukar pergi dulu. kata cinta, berbicara perasaan, kau di Terima kasih. dalam dekapanku. Mengapa sekarang kau menyesal? sukalah tu. Hatiku rasa mana semuanya ada? benar. Aku mana ada Genggam suka tanganku, dia. Aku cuma kawan ucapkan je. sayang. Tengok nanti. Bagiku kau yang Jom paling masuk kelas. sempurna, bagai Piramli dengan Saluma. Salahkah jika kita mencoba? Selamat pagi semua. Hari ini saya akan ajar kamu semua untuk bahasa Melayu tentang tajuk talian zapin. Adakah kamu semua tahu tentang talian zapin? Sila angkat tangan. Baik Aira, sila jelaskan tentang talian zapin tersebut. Baik, cikgu. Zapin adalah tarian dan bentuk muzik tradisional Melayu yang popular berasal dari pengaruh Arab dan Parsi yang dibawa pendakwa sekitar abad ke-14. Terkenal di Malaysia, terutamanya di negeri Johor. Dicirikan oleh gerakan kaki yang halus, diiringi muzik gambus, rebana dan gendang, serta telah berkembang dari upacara keagamaan menjadi hiburan umum dengan penari wanita kini dibenarkan. Baik, terima kasih Aira tentang penjelasan kamu tadi. Bangun sekarang. Kenapa kamu tidur? Lain kali kamu nak tidur kat rumah. Kalau kamu pergi mampus. Baik, cikgu. Baik, kalau apa-apa pun, terima kasih murid. Terima kasih, cikgu. Ya, Dek, nak apa? Saya nak satu coklat, Kak. Satu coklat RM1. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Dek. Ish. Kak. Ya, kenapa, Dek? Kak, ada jual air kotak tak? Saya nak beli satu. Air kotak semperisa tu dah habis, Dek. Yang tinggalnya air coklat je. Julia, cubalah sopan sikit dekat dia. Air kotak kan kita tak ada jual. So, tinggal air kotak je. Yelah. Nah, Dek, air coklat satu RM1.20. Terima kasih, Kak. Kan betul. Kita sebagai senior perlu berbaik kepada junior yang masih kata 1, 2 dan 3. Alamak, stok coklat dah habis. Macam mana kita nak restock? Tak apa, biar saya restock. Terima kasih. Good job korang. Ish. Alhamdulillah, kita dah selesai restock coklat. Bagus, jom kita masuk kelas. Wow, sebelum tu, Coklat? coklat ni istimewa untuk awak. Terima kasih. Sama-sama. Cie, Aira suka ambil. Mana ada, kita orang kawan je. Ya ke? Ish, tak guna. Hoi Julia, dah kenapa ni? Marah ke sebab dia orang? Nothing. Dia jealous tu. Oh, what you guys whisper about me? Tak adalah. Kami cuma penat sikit je. Ish, dia nampak marah. Biar je lah dia. Jom masuk kelas. Okey. Dia ni memang nak kena lah. Jagalah langkah Aira. Jagalah langkah Aira. Julia,
Kau tak pergi kelas seni ke? Tak nak. Aku nak ponteng. Oh, kau nak ponteng je. Malas kau? Pergi cepat! Padan muka kau. Baik semua, kita nak buat latihan untuk persembahan zapin kepada 5 orang yang akan dipersembahkan. Sorry cikgu. Kenapa lambat ni Julia? Duduk di tempat masing-masing. Lain kali jangan masuk lambat sangat. Padan muka. Ish, kau ni. Julia, jawab bising. Maafkan saya cikgu kerana lambat. Tadi saya ada bertugas di koperasi. Tak mengapa Aira. Okey semua, kepada pelajar berkumpulan Silenza, sila tunggu di sini. Baik cikgu. Amir dan Julia, sila masuk kelas. Jumpa lagi Aira. Jumpa lagi. Cie, kau suka dia? Mana ada. Baik, saya ada taklimat untuk kamu semua. Pada minggu depan, kita ada majlis perpisahan pembantu Mak Mal, Puan Suria. Puan Suria dah nak pindah? Ya, dia dah pindah ke Selangor. Oh, kami nak buat apa? Saya nak kamu semua buat latihan zapin dengan lagu ini. Ini lagu apa? Ini lagu Datuk Sri Siti Nurhaliza. Tajuknya Tujuh Nasihat. Boleh juga tu. Oh, macam pernah dengar lagu ni. Ya, tapi persembahan kamu semua akan dimulakan sebentar nanti. Sebab ada pelajar yang nak buat teater tajuk Batu Belah Batu Bertangkuk. Oh, idea yang bagus. Okey, kamu dah boleh buat latihan selepas tamat sekolah, ya? Baik, cikgu. Ha? Bunyi apa tu? Kejap. Ini lagu Datuk Sri Siti Nurhaliza. Anak pipit jangan tak dihirau, kusar esok kesaran sirimau. Anak didik harusnya dirisau, gusar esok kau yang dipisah. Dulu tunggu diturut balik, dulu diam sekarang celik, dulu tahu waktu balik. Bunyi tu dari rumah belakang sana. Lebih baik aku pergi dengan ke sana. Nak dilengkurnya